Okay guys, aku hari ni acah-acah fit untuk join Nissan Redline Fitness Game. Okay, sebenarnya ini adalah fitness game yang Nissan sponsor. This is the third year lah. So dia ada 12 course. Pertandingan ni akan dimulakan dengan larian. So peserta perlu lari ikut laluan yang dah dibuat kat sini lah. Dah habis lari, kita pergi dekat stesen 2 iaitu ski. Okay, kat ski kau kena buat macam ni. Stesen 3 ialah deck for burpees. Stesen keempat kau kena naik basikal. Ini dia. Okey, kita dah sampai dekat stesen 7, Russian Twist. Ini adalah stesen yang terakhir iaitu sled push and pull macam ni. Lepas habis semua tu kau boleh berendam dekat dalam ais ni. So untuk segarkan badan. Ini adalah pengalaman yang sangat baik dan aku dah cakap dengan orang Nissan tadi. Dia kata penyertaan ataupun participation memang bertambah setiap tahun. So kau mungkin miss untuk join tahun ni. Tahun depan masih ada insyaAllah. So jangan lupa untuk join tahun depan. Bye bye.